Konkrit Rom atau konkrit moden, yang mana lebih baik? Hai pencinta kejuruteraan, hari ini kita akan membongkar satu misteri yang membingungkan ramai orang. Adakah konkrit Rom benar-benar lebih baik daripada konkrit moden? Di mana-mana, kita dapat melihat runtuhan mengagumkan empayar Rom, amfiteater, aquaduk, kuil dan pantheon yang megah dengan kubahnya yang monumental, semuanya masih bertahan dengan gagah menghadapi masa. Melihat ketahanan yang luar biasa ini, wajarlah timbul persoalan, bagaimana struktur-struktur ini yang dibina hampir 2 milenium lalu masih lagi kukuh berdiri, sedangkan beberapa bangunan moden nampaknya mempunyai jangka hayat yang jauh lebih singkat. Pemerhatian ini membuat ramai orang berhujah bahawa konkrit Rom dalam beberapa cara mengatasi konkrit kita. Tetapi adakah perbandingan ini adil dan tepat dari segi teknikal? Mari kita lihat apa yang menjadikan setiap bahan ini begitu unik dan yang mana satu lebih menonjol dalam aspek-aspek tertentu. Untuk memahami isu ini, kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan apa itu konkrit pada asasnya. Konkrit ialah bahan komposit yang dihasilkan daripada campuran bahan pengikat yang dalam kes kita ialah simen yang mengikat agregat seperti pasir dan batu pecah dengan penambahan air. Keajaiban berlaku apabila bahan pengikat bertindak balas dengan air, membentuk pes yang mengeras dan melekatkan agregat, lalu menghasilkan jisim yang pejal dan kukuh. Tetapi bagaimana orang Rom boleh mencapai kejayaan ini berabad-abad sebelum kejuruteraan moden kita? Sebenarnya, konkrit Rom yang dikenali sebagai opus caementicium tidak menggunakan bahan pengikat atau simen seperti yang kita kenali hari ini. Bahan pengikat mereka ialah gabungan khas kapur tohor dan abu gunung berapi yang banyak terdapat di kawasan Pozzuoli berhampiran Napoli atau lebih dikenali sebagai Pozzolana. Selain itu, mereka menggunakan agregat seperti batu gunung berapi dan terutamanya untuk struktur marin, campuran itu dibuat dengan air laut. Perbezaan utama terletak pada tindak balas kimia yang berlaku apabila kapur dan pozzolana dicampurkan dengan air dan dalam kes struktur pantai dan marin, air masin. Ia membentuk sejenis khas kalsium silikat dan aluminium terhidrat yang para penyelidik panggil sebagai gel cash atau kalsium aluminosilikat hidrat. Tindak balas ini tidaklah sepantas simen moden. Ia adalah satu proses yang perlahan dan beransur-ansur yang boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk selesai sepenuhnya. Ketahanan luar biasa konkrit Rom, terutamanya dalam persekitaran yang agresif seperti laut, datang daripada kimia unik ini. Air laut bukannya merosakkan konkrit, sebenarnya turut serta dalam tindak balas itu. Sulfat yang terdapat dalam air laut bertindak balas dengan aluminium daripada pozzolana membentuk mineral seperti tobermorite dan kalsium aluminat klorida. Mineral-mineral ini mengisi liang-liang konkrit, menjadikannya lebih padat dan tahan terhadap penembusan bahan-bahan menghakis dari masa ke masa. Selain itu, komposisi ini memberikan konkrit Rom purba keupayaan penyembuhan sendiri yang mengagumkan. Retakan kecil yang muncul dari masa ke masa boleh dibaiki melalui tindak balas berterusan antara kapur, air dan pozzolana, membentuk kristal-kristal baru yang menutup rekahan tersebut. Ini bermakna bahawa dari masa ke masa, konkrit Rom dalam keadaan tertentu menjadi lebih kuat dan kalis air. Tetapi adakah konkrit ajaib ini tidak mempunyai kelemahan? Baiklah, walaupun ia sangat tahan lama dan kuat di persekitaran laut, konkrit Rom mempunyai beberapa kekurangan. Kekuatan mampatannya, walaupun agak baik, biasanya tidak mencapai tahap konkrit moden berprestasi tinggi. Dan yang lebih penting, kekuatan tegangan konkrit itu sangat rendah, sama seperti mana-mana bahan seramik. Ini bermakna ia sangat baik untuk menampung beban mampatan pada kubah dan lingkungan, tetapi tidak sesuai untuk menahan daya yang menarik atau membengkokkannya. Atas sebab itu, struktur Rom biasanya besar dan padu dan banyak bergantung pada bentuk struktur untuk mengagikan beban. Selain itu, proses penawetan sangat perlahan yang tidak sesuai dengan kadar pembinaan yang pantas pada masa kini. Dan konkrit kita, apa yang istimewa tentangnya sehingga ia menjadi bahan binaan yang paling banyak digunakan di dunia?
Baiklah, konkrit moden yang merevolusikan industri pembinaan sebenarnya berasaskan terutamanya pada simen Portland yang dicipta pada abad ke-19 oleh Joseph Aspdin. Simen Portland dihasilkan daripada pengisaran klinker, iaitu campuran batu kapur dan tanah liat yang dibakar pada suhu tinggi. Penambahan gypsum apabila simen Portland dicampur dengan air akan berlaku tindak balas penghidratan yang membentuk silikat kalsium terhidrat dan hidroksida kalsium. Tindak balas ini adalah pantas dan berkesan, membolehkan konkrit mencapai kekuatan reka bentuknya dalam beberapa minggu dan bukannya bertahun-tahun. Agregat seperti pasir dan batu kerikil serta air melengkapkan campuran tersebut. Hari ini, kita juga menggunakan pelbagai jenis bahan tambahan kimia untuk mengoptimumkan sifat campuran, seperti super plasticizer untuk menjadikannya lebih cair, pemecut atau pemundur masa pengerasan untuk mengawal masa pengerasan, bahan pembentuk gelembung udara untuk meningkatkan ketahanan terhadap pembekuan dan pencairan, dan banyak lagi. Kelebihan utama konkrit moden terletak pada serba boleh dan kekuatan mampatan yang tinggi yang boleh jadi jauh lebih hebat berbanding konkrit Rom. Tetapi, perubahan sebenar berlaku apabila konkrit bertetulang dicipta. Dengan memasukkan keluli ke dalam konkrit, kita dapat mengatasi kekuatan tegangan yang rendah pada konkrit. Keluli menyerap tegangan tarik, manakala konkrit menyerap tegangan mampatan, menghasilkan bahan hybrid yang membolehkan pembinaan struktur yang jauh lebih langsing dan mempunyai bentang yang besar, sesuatu yang mustahil dicapai dengan konkrit biasa. Piawaian dalam pengeluaran simen Portland dan konkrit moden juga membolehkan kawalan kualiti yang ketat serta pengeluaran secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan pembinaan di seluruh dunia. Namun begitu, konkrit moden juga mempunyai keterbatasannya. Tanpa perlindungan yang sesuai, ia boleh terdedah kepada proses degradasi seperti karbonasi yang saya sudah buat satu video di saluran ini mengenainya. Dan serangan oleh sulfat dan klorida, terutamanya di persekitaran marin, yang boleh menyebabkan pengembangan dan keretakan. Pengeluaran simen Portland juga merupakan satu proses yang sangat intensif tenaga dan merupakan penyumbang besar pelepasan CO2 yang menjadi satu cabaran alam sekitar. Jadi, yang mana satu sebenarnya yang terbaik? Jawapannya, seperti kebiasaannya dalam kejuruteraan, bergantung pada apa yang anda perlukan. Untuk ketahanan jangka panjang dalam persekitaran yang agresif seperti persekitaran marin, di sini konkrit Rom nampaknya mempunyai kelebihan. Kimianya dengan pembentukan mineral stabil secara perlahan-lahan, terutamanya dengan pozolana dan air laut, memberikan ketahanan dan keupayaan pembaikan sendiri yang sukar untuk ditiru dalam konkrit moden tanpa bahan tambahan khusus dan reka bentuk yang teliti. Sekarang, untuk kekuatan mekanikal seperti mampatan dan tegangan, konkrit moden adalah lebih baik. Dengan simen Portland dan terutamanya tetulang keluli, ia mencapai kekuatan mampatan dan, yang paling penting, kekuatan tegangan. Ini membolehkan struktur yang lebih ringan dan cekap dari segi penggunaan bahan untuk kapasiti beban yang sama serta keupayaan membina bentuk dan saiz yang orang Rom tidak pernah bayangkan. Apabila kelajuan pembinaan menjadi faktor kritikal, konkrit moden memang tiada tandingan. Pengerasan yang cepat dan standardisasinya membolehkan projek pembinaan berskala besar dan dengan tempoh masa yang singkat yang sangat penting untuk dunia hari ini. Dan orang Rom tidak mempunyai keupayaan yang sama. Tekanan masa daripada jadual kerja pembinaan. Dari segi kepelbagaian aplikasi, sekali lagi, konkrit moden menonjol. Dengan pelbagai jenis bahan tambahan, kita boleh mereka bentuk konkrit untuk pelbagai aplikasi, daripada konkrit berketahanan tinggi hingga konkrit ringan, konkrit yang boleh memandat sendiri atau dengan ciri-ciri estetik tertentu. Dari segi impak alam sekitar, pengeluaran simen Portland bertanggungjawab terhadap sebahagian besar pelepasan CO2 global. Walaupun skala pengeluaran Rom jauh lebih kecil, penggunaan pozolana dan proses pengerasan yang lebih perlahan menjadikan konkrit Rom berpotensi kurang memberi impak dalam pembuatannya. Dari segi isi padu, jika kita abaikan logistik mendapatkan bahan-bahan tersebut, dalam beberapa kes, usaha mencari simen yang lebih lestari, termasuk dengan penggunaan pozolana, masih merupakan bidang penyelidikan yang aktif hingga hari ini. Sekarang, dari segi kos dan pengeluaran secara besar-besaran, konkrit moden adalah satu penyelesaian yang dioptimumkan secara global untuk kos dan pengeluaran secara besar-besaran, memenuhi permintaan pembinaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini.
Bahan-bahan dan kaedah-kaedah Romawi lebih bersifat setempat dan disesuaikan dengan ketersediaan di kawasan masing-masing. Tanggapan bahawa konkrit moden gagal manakala konkrit Romawi kekal tahan lama seringkali mengabaikan konteksnya. Struktur-struktur Romawi yang masih kekal hingga kini kebanyakannya adalah binaan monumental yang besar, direka untuk tahan lama, selalunya di persekitaran yang kering dan stabil. Yang berada di persekitaran laut pula kekal kerana kimia khas tersebut. Selain itu, ia tidak direka untuk menampung beban yang sama atau geometri yang sama seperti yang kita perlukan hari ini. Konkrit moden apabila direka, dibina dan diselenggara dengan baik juga boleh mempunyai ketahanan yang luar biasa. Tetapi ia sering terdedah kepada keadaan tersebut. Keadaan yang lebih teruk, keperluan prestasi yang lebih tinggi dan kitaran hayat yang direka untuk menjadi lebih pendek, terutamanya dalam infrastruktur seperti jambatan dan jalan raya. Kegagalan beberapa struktur moden lebih kerap disebabkan oleh kegagalan reka bentuk, pelaksanaan, kualiti bahan yang buruk, kekurangan penyelenggaraan atau beban berlebihan berbanding kegagalan intrinsik bahan itu sendiri. Dan adakah masa depan pembinaan akan kembali kepada pendekatan lama? Sebenarnya, jurutera dan saintis sedang giat mengkaji konkrit Rom. Penyelidikan bertujuan untuk memahami dengan lebih baik kimianya bagi membangunkan jenis simen dan konkrit baharu yang menggabungkan kelebihan ketahanan dan kelestarian seperti yang dimiliki oleh orang Rom purba, tetapi dengan prestasi tinggi dan versatiliti yang diperlukan pada abad ke-21. Jika anda telah menonton sehingga ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum melanggan, tinggalkan tanda suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik dalam apa jua cara, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini. Dan diingati dalam video-video kami. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus-kursus yang kami cadangkan di saluran ini, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video. Untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang bagi membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Dan anda, antara dua jenis konkrit ini, yang mana satu anda rasa lebih menarik? Pernahkah anda melawat mana-mana struktur Rom yang membuatkan anda terpegun? Kongsikan di ruangan komen kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini terdapat dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan anda dan memuaskan rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, hanya perlu tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan, salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.